Adakah anda antara mereka yang dapat merakamkan gambar menarik? Malam ini ada aksi kelayakan Euro 2008. Harapan tinggi yang diletakkan kepada mereka berjaya dipenuhi dengan cemerlang. Lebih 30 tahun dalam bidang kewartawanan sukan, banyak dugaan dan cabaran. Jadi kalau ada minat tu yang nombor satu dan pengetahuan, di mana juga akhirnya juga yang paling penting sedikit sebanyak menceburi bidang apapun, termasuklah bidang kewartawanan sukan ni, memahami matlamat, utama matlamat besar yang ingin dicapai. Dalam baik, dia mempunyai ketegasan. Saya nak ucap satu, selamat maju jaya dan semoga terus sukses. Selamat maju jaya kepada Abu Bakar Tan dan terima kasih atas jasa yang anda curahkan kepada TV3 selama ini. Bulat Abang Ben dengan kejayaan yang baru. Selamat maju jaya di masa hadapan. Semoga sukses Abang Ben di luar sana. Terima kasih kepada suara, gaya dan juga ulasan yang Abang Ben berikan daripada dulu sehingga kini. Bulat Abang Ben, semoga sukses selalu. Always sukses dan happy. Dia individu yang saya amat kagumi dan berada dalam kelas yang tersendiri. Semoga cerah masa depan dalam menghadapi hidup yang akan datang. Kami akan sentiasa merindui Abang Ben. Untuk Abang Ben, all the best. Kepada Abang Ben, doakan kami dapat menyambung legasi hebatmu. Terima kasih atas segala tunjuk ajar. Selamat maju jaya Abang Ben. Jangan lupa kita orang, Abang Ben. Bagaimana untuk menjadi ataupun terlibat dengan bidang seperti ini memerlukan minat yang sangat mendalam lah. Baiklah, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitu juga perjalanan saya sebagai penyampai sukan di Buletin Utama. Selepas 26 tahun bertugas, kini tiba masanya untuk saya mengundurkan diri. Jutaan terima kasih diucapkan di atas segala sokongan anda selama ini. Saya amat-amat menghargainya. Dengan itu, sekian sahaja buat waktu ini. Saya Abu Bakar Atan. Salam hormat. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Buletin TV3. Dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.